Selamat datang. Kali ini, jom kita rungkai sama-sama teori pendidikan yang nampak macam rumit tu dan kita tukarkannya jadi satu kit peralatan yang praktikal untuk setiap guru. Okey, kita semua tahu kan, cabaran paling besar dalam kelas, macam mana kita nak buka potensi setiap murid tu. Kuncinya, kita kena pandai diagnosis masalah literasi mereka dengan tepat dan lepas tu, pilih strategi mengajar yang paling kena. Jadi, inilah agenda kita. Pertama, kita akan bina kit peralatan anda. Lepas tu, kita akan tengok 3 alatan utama ni. Dan akhir sekali, kita belajar cara nak gunakannya supaya kita boleh jadi guru yang lebih mahir. Jom! Baiklah, kita mulakan. Perkara pertama dulu, jom kita ubah sikit cara kita pandang teori itu sendiri. Dalam kit kita ni, ada 3 alatan utama. Bayangkan macam ni, setiap satu tu ada fungsi, kekuatan dan kegunaan dia yang tersendiri. Memang direka khas untuk aspek perkembangan bahasa yang berbeza-beza. Okey, alatan pertama kita panggil dia spana. Ini spana behaviorism. Sesuai sangat untuk kerja-kerja ketatkan skru dan nut. Maksudnya untuk kuatkan kemahiran-kemahiran asas. Jadi, macam mana spana ni berfungsi? Ia ikut prinsip mudah. Ada rangsangan, ada tindak balas dan ada ganjaran atau peneguhan. Tujuannya satu je, nak bina tabiat literasi yang kuat yang kita boleh nampak dan ukur. Idea ni dipelopori oleh orang-orang hebat macam B.F. Skinner dan Ivan Pavlov. Okey, dalam kelas, macam mana rupa dia? Senang je. Kalau untuk membaca, kita buat latih to be. Contohnya, cikgu sebut bar, murid ikut. Lepas tu cikgu puji. Betul kan? Kalau untuk menulis pula, kita bagi latihan salin huruf berulang-ulang kali. Ini semua untuk bina kemahiran motor halus. Nampak simple, tapi inilah asas yang kukuh untuk kemahiran yang lebih susah nanti. Jadi, apa intipatinya? Macam ni, guna spana ni bila nak buat pemulihan atau nak bina kemahiran asas. Yang bestnya, ia sangat berkesan dan hasilnya cepat nampak. Tapi, kena ingat juga kelemahannya. Kadang-kadang ia boleh jadi terlalu mechanical dan tak berapa tekankan soal faham atau fikir secara kritis. Baiklah, kita dah tengok spana. Sekarang, alatan nombor 2. Pelan tindakan kognitivisme. Kalau tadi kita ketatkan skru, yang ni pula macam blueprint. Ia bantu murid bina struktur kefahaman dalam kepala mereka. Ini sangat berbeza dengan spana tadi. Pelan tindakan ni fokus pada apa yang jadi dalam minda murid. Teori kognitif ni percaya yang murid kita ni pembina ilmu yang aktif. Bukan sekadar tong kosong yang terima je. Mereka sentiasa cuba kaitkan benda baru yang dipelajari dengan apa yang mereka dah tahu atau apa yang kita panggil skema. Jadi, dengan pelan tindakan ni, tugas kita adalah bimbing murid untuk bina makna, bukan hafal fakta semata-mata. Contohnya dalam membaca, fokus kita pada pemahaman yang mendalam. Kita suruh murid kaitkan cerita tu dengan pengalaman hidup mereka. Kalau dalam menulis pula, kita ajar mereka untuk rancang dulu, susun idea elok-elok, barulah tulis draft. Nampak tak bezanya? Pelan tindakan ni memang power untuk hasilkan pelajar yang boleh berfikir secara kritis dan mendalam. Cuma, ada kelemahannya. Ia perlukan bimbingan yang teliti daripada kita sebagai guru dan mungkin tak berapa sesuai untuk murid yang asasnya masih goyah lagi. Dan sekarang, alatan kita yang terakhir, kanta pembesar mentalism. Alatan ni, ia macam bagi kita kuasa untuk zoom in dan nampak kehebatan bahasa yang semula jadi ada dalam diri setiap murid. Yang menariknya, pendekatan ni betul-betul ubah cara kita pandang kesilapan murid. Menurut tokohnya, Noam Chomsky, kita semua ni dilahirkan dengan kebolehan berbahasa. Jadi, bila murid buat silap, itu bukan tanda kegagalan. Sebaliknya, ia bukti kreatif yang menunjukkan otak mereka sedang bekerja keras, sedang aktif belajar. Cuba tengok contoh ni. Katakan seorang murid cakap, saya sudah makankan nasi. Jangan cepat-cepat kata salah. Sebenarnya, itu bukan sekadar silap. Itu tanda dia sedang bereksperimen, sedang menguji peraturan tata bahasa. Dalam kes ni, apitan me-kan. Ini bukti kreativiti bahasa dia sedang mekar tau. Jadi, bila nak gunakan tak pembesar ni? Gunakannya untuk pupuk suasana kelas yang kreatif dan penuh keyakinan, sesuai sangat untuk aktiviti pengayaan. Kekuatannya, ia hargai potensi dalaman setiap murid. Tapi, cabarannya pula, ia agak susah sikit nak dijadikan aktiviti yang berstruktur dan panduan praktikalnya tak sejelas 2 alatan tadi. Okey, sekarang kita dah kenal ketiga-tiga alatan dalam kit kita. Tapi, ada alatan saja tak cukup kan? Seni yang sebenar adalah pada kebijaksanaan kita memilih alatan yang betul untuk kerja yang betul.
Jom kita tengok panduan ringkas ni. Ia bantu kita diagnosis keperluan murid dan pilih alatan yang paling sesuai. Senang je nak ingat. Kalau murid perlukan pemulihan, kita keluarkan sepana. Kalau untuk pengukuhan, murid di tahap sederhana, kita guna pelan tindakan. Dan bila kita nak buat pengayaan untuk murid yang dah hebat dan bersedia nak bereksperimen, kita guna kantah pembesar. Mudah kan? Baiklah, langkah terakhir kita. Kita nak beralih daripada sekadar jadi pengguna alatan kepada seorang tukang yang mahir. Maksudnya, menjadi seorang guru yang betul-betul unggul dalam seni mengajar. Dan inilah kuncinya yang paling penting. Tak ada satu pun teori atau alatan yang terbaik untuk semua situasi. Guru yang betul-betul cemerlang bukanlah pengikut setia satu teori je. Sebaliknya, dia adalah seorang tukang yang mahir menggunakan pelbagai alatan. Jadi, kehebatan sebenar tu terletak pada kebijaksanaan pedagogi anda. Kebolehan anda untuk campur dan padankan pendekatan, untuk sesuaikan strategi dan yang paling-paling penting, untuk sentiasa pastikan pembelajaran itu bermakna bagi setiap seorang murid anda. Jadi, sekarang anda dah ada kit peralatan ni. Bila anda masuk kelas nanti, cuba fikirkan tentang murid-murid anda, tentang cabaran-cabaran unik mereka. Soalannya, alatan mana yang akan anda gunakan dulu untuk buka potensi mereka?